Okay, let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu kita. Saya Ustaz Raja Syahriz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya Ustazah Salwani. Selamat datang ke sesi kita. Untuk maklumat anda semua, perbincangan kita kali ni kita akan rujuk nota kelas Ustaz Raja Syahriz dan Ustazah Salwani. Betul tu. Ya, dan juga kita ada petikan dari buku teks Tasawur Islam tingkatan 4, pelajaran 4. Topik kita hari ni, konsep akhlak menurut Islam. Ya, satu topik yang sangat penting. Misi kita nak faham betul-betul apa tu akhlak, apa ciri-cirinya dan kenapa ia sangat mustahak dalam hidup kita. Okey, jom kita mulakan. Okey. Fokus kita memang nak gali intipati sifat-sifat ni lah. Macam mana ia bentuk peribadi Muslim dan bagaimana ia diamalkan. Terutamanya contoh terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Betul. Banyak dalam nota tu. Baik, nota tu mulakan dengan definisi akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa. Yang menarik perhatian saya, ia dorong perbuatan tanpa perlu fikir panjang. Macam automatik gitu. Betul. Macam dah jadi darah daging. Ada hadis riwayat Muslim disebut, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini macam isyarat ia datang dari dalam kan? Bukan dibuat-buat. Tepat sekali. Ia bukan lakonan luaran semata-mata. Dan ciri-ciri yang disenaraikan dalam nota tu, ia kuatkan lagi hujah ni. Apa ciri-cirinya tu? Okey, pertama, mesti sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ia selari dengan fitrah kejadian manusia. Maknanya, semula jadi. Okey. Ketiga, ia tetap, tak berubah ikut zaman atau tempat. Dan keempat, yang ini penting, ia syumul, menyeluruh. Syumul maksudnya? Maksudnya, ia cover semua aspek hidup. Ibadah, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, malah dengan alam sekitar kita. Semua sekali. Faham. Menarik. Nota tu kemudian bahagikan akhlak kepada dua jenis kan? Mahmudah yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Ya, betul. Pembahagian asas tu. Boleh kita perincikan sikit, terutamanya ada disebut pasal proses mengosongkan dari yang buruk, lepas tu hiasi dengan yang baik. Macam mana tu? Okey, akhlak mahmudah ni sifat-sifat baik lah. Contoh dalam nota tu macam redha, syukur pada Allah, amanah bila berurusan dengan orang, jaga alam. Manakala mazmumah tu lawannya, sifat buruk. Macam putus asa, khianat, cemarkan alam, proses yang anda sebut tu. Ya, mengosongkan dan menghiasi tu. Itu dalam tasawuf kita panggil takhalli dan tahalli. Takhalli tu kita buang, kita kosongkan jiwa dari sifat mazmumah. Lepas tu tahalli, kita hiasi pula dengan sifat mahmudah. Semua ni tujuannya satu, cari keredaan Allah. Wah, proses penyucian jiwa lah kiranya ya. Dan nota tu memang banyak tekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik. Ada ayat Quran kan? Surah Al-Qalam ayat 4. Betul. Dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Pujian terus dari Allah. Contoh dalam nota tu yang pasal kesabaran baginda di Taif. Itu memang luar biasa. Kena cemoh, kena baling batu sampai luka. Sampai berdarah kaki baginda. Tapi respon baginda, doakan kebaikan untuk keturunan penduduk Taif tu. Subhanallah. Kan, itu menunjukkan kematangan hati, sifat rahmah yang sangat tinggi. Balas jahat dengan doa, bukan senang tu. Ada lagi contoh dalam nota tu. Pasal sifat pemaaf baginda. Oh, yang masa Fatu Mekah tu? Ya, pembukaan kota Mekah. Bayangkan, orang yang dulu halau baginda, perangi baginda. Bila baginda kembali dengan kemenangan, apa baginda buat? Maafkan semua kan? Maafkan semua. Pergilah kamu semua bebas. Tiada langsung dendam. Padahal masa tu baginda ada kuasa penuh nak balas. Satu lagi sifat yang disebut, pemurah. Ada cerita pasal lelaki datang, minta terus baginda bagi kambing penuh satu lembah. Cerita tu masyhur. Sampai lelaki tu balik, terus ajak kaumnya masuk Islam. Sebab kagum sangat dengan kemurahan Nabi. Sumber tu kaitkan dengan ithar kan, mengutamakan orang lain. Betul, ithar. Itu puncak sifat pemurah. Bagi apa yang kita sayang atau utamakan orang lain walaupun kita sendiri perlukan. Jadi, tiga sifat ni, sabar, pemaaf, pemurah, ini contoh agung akhlak mahmudah Rasulullah yang nota tu highlight untuk kita teladani.
Jadi persoalannya, kenapa Islam letak penekanan yang begitu tinggi pada akhlak ni? Ada hadis dalam nota tu, riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Macam ini misi utama kerasulan tu sendiri. Sememangnya, sangat tepat. Kepentingan akhlak ni impaknya besar, bukan sikit-sikit. Kalau kita tengok dari nota tu. Peringkat individu, ia bina jati diri Muslim, lahirkan insan bertakwa. Peringkat keluarga, ia asas keluarga bahagia, harmoni, ada tolak ansur. Okey. Peringkat masyarakat, ia wujudkan perpaduan, hidup aman damai. Dan sampai peringkat negara, akhlak rakyat tu cerminkan negara sejahtera. Imej pun baik. Jadi, ia berkait rapat dengan iman dan adab. Jelas sekali kepentingannya. Akhir sekali, nota Ustaz Raja Syahriz dan Ustazah Salwani ada senaraikan cara-cara praktikal. Macam mana kita nak pupuk akhlak mulia ni dalam diri? Antara yang disenaraikan tu, pertama sekali, taat perintah Allah dan Rasul. Itu asas. Ya? Kemudian, kena contohi akhlak Rasulullah SAW. Kena belajar sirah baginda. Lepas tu, banyakkan berdoa minta akhlak baik. Doa pun penting ya? Sangat penting. Minta pertolongan Allah. Seterusnya, kena ada mujahadah. Usaha sungguh-sungguh lawan nafsu yang ajak buat jahat. Mujahadah? Dan muhasabah. Selalu cek diri sendiri. Apa yang dah baik, apa yang perlu diperbaiki. Dan akhir sekali, kena sabar dan istiqamah. Istiqamah tu maknanya konsisten lah ya? Betul. Konsisten, berterusan. Sebab bina akhlak ni bukan kerja sehari dua. Ia proses panjang hayat. Perlukan kesungguhan, penilaian diri dan ketekunan. Tak datang mudah macam tu je. Jadi, kesimpulan daripada perbincangan kita berdasarkan nota kelas ni, nampaknya akhlak dalam Islam ni bukan sekadar teori lah ya. Ia sifat dalaman yang sebati, keluar jadi perbuatan, panduannya wahyu dan contoh terbaiknya Rasulullah SAW. Betul. Dan impaknya tu sangat besar. Dari diri kita sampai ke negara. Ia cerminan iman dan adab kita yang sebenar sebagai Muslim. Okey, macam biasa, dalam kelas Ustaz Raja Syahriz dan Ustazah Salwani, mesti ada soalan kebat kan? Jadi, untuk anda semua fikirkan. Ya, untuk refleksi. Rasulullah SAW pilih antara sabar, pemaaf atau pemurah dalam interaksi harian anda dengan rakan atau ahli keluarga minggu ini. Cuba bagi satu contoh situasi yang spesifik. Fikirkannya.